Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang dihormati, yang berhormat kita, yang berhormat saudara Azmin, yang berhormat Tuan Haji Syahri, yang dihormati tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali yang kedua saya datang di masjid ini. Kali pertama masa sembahyang Jumaat, saya duduk dekat kolam. Kali yang kedua sekarang lah. Terima kasih atas undangan tuan-tuan. Sama-sama kita meraihkan majlis Maulidur Rasul pada petang ini. Saya tengok dalam banner tu dah buat dah majlis Maulidur Rasul 17 Mac. Sahabat saya juga yang datang, Ustaz Zul, bagilah. Petang ni pun buat lagi majlis Maulid. Saya teringat ada orang tanya pada saya, Ustaz, bolehkah kami buat 2-3 kali Maulid? Orang tanya kat saya kan, saya kata Maulid ni buat tiap-tiap hari pun tak apa. Dia bukannya salah, buat tiap-tiap hari pun tak apa. Sambutlah tak kira berapa hari pun, kerana membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sekarang ni pukul 2.30 ni tuan-tuan, waktu yang kita duduk tidur lah, 2.40 ni. Selalu setengah orang lepas makan ni, kalau belah-belah kampung ni, jenis orang kampung lepas balik bendang, pakai kain pelikat, duduk luar rumah, sebab ukok daun tidur. Nah, kadang-kadang lena tuan-tuan, kenyang, kena pula angin bendang tu, ngantuk pula sambil esok ukok daun, sedap-sedap pasal apa, terbakar kain pelikat. Tapi tuan-tuan pukul 3 macam ni boleh mai masjid, boleh duduk pula. Masya Allah, hebat tuan-tuan ni. Waktu bantai ni tuan-tuan boleh mai. Saya tak heran lah pada orang dapat dinding, dapat tiang tu, mujung lah. Ni hak tak ada tiang ni, dia boleh duduk, Masya Allah. Jadi waktu yang macam ni, kalau kita cerita yang berat-berat, tuan-tuan pun berat nak dapat. Jadi saya cerita benda yang ringan-ringan supaya tuan-tuan senang dapat ilmu kita pada petang ini. Benda yang ringan ni apa? Benda yang ringan ni ceritanya ialah cerita artis. Cerita artis ni cerita ringan lah, senanglah faham. Cerita berat-berat tak faham. Dia cerita hari ni, petang ni, saya cerita pasal artis sudah senang. Disebabkan saya ni golongan veteran, maka saya cerita artis veteran. Ya, artis yang veteran, veterina dan sebagainya ni. Cukup lah tuan-tuan. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan artis yang keluar dalam paper. Baru-baru ini ada 4 orang artis yang dah tua, dah uzur sangat-sangat dah. Yang pertamanya Syamsuddin, Sudin, Haji Sattar Sudin Ramli. Sekarang Syamsuddin berusia 80 tahun. Kerana dia lahir tahun 29, sekarang umurnya 80 tahun. Dan kata Sudin, karier dia dalam filem sudah pun tamat. Dia dah tak berlakon filem kerana dah tua. Gigi ni tak ada dah, habis dah, gugung habis dah. Relai lah, kata orang utara, relai tak ada. Bukan main cabut, main gugung sendiri. Pasal tua. Sekarang makan bubur dan kanji. Padahal dulu Sudin ni badannya sendoi tuan-tuan, berketui badan. Kalau masuk bina badan ni bahagian lightweight menang ke dia. Tuan-tuan tengok cerita bujang lapuk tu, dia duk ngorat zaitun, duk katok botol. Katok-katok botol, mak dia mai terpah habis jatuh botol.
Itu cerita dia bercinta dengan Zaitun. Kalau tuan-tuan baca kisah hidup Zaitun dengan si Sudin ni, sebenarnya mereka ni pun bercinta juga. Di luar filem bercinta. Tapi tak ada jodoh. Zaitun berkahwin dengan Abdullah Husin, sastrawan. Sudin nikah dengan orang lain. Tapi sekarang Sudin nampak sangat muzur dia. Dah tak larat benar dah nampaknya. Yang kedua, dia tunjuk gambar Omar Suwita. Omar Suwita ni tuan-tuan hero jahat. Asal berlakon jahat. Kalau berlakon jahat, kalau jahat tu berlakon lah. Dia adik-beradik Saleh Kamil, adik-beradik Mahmud Jun, kira jahat, tak pernah baik tuan-tuan. Saleh Kamil ni berlakon ni, Omar Suwita ni berlakon jadi baik. Cerita Bukit Kepung, dia jadi ketua kampung lawan komunis. Sekarang umur dia 86 tahun. Dah naik kursi roda, berjalan tak boleh, apa tak boleh, tak larat dah, uzur sungguh dah. Padahal dia dulu melompat sana sini, hero jahat, lawan dalam dengan Ahmad Mahmud, cerita isi neraka tahun 1960. Sekarang tak larat dah. Omar Suwita ni dulu dia penyanyi terkenal. Kalau dia menyanyi kumpulan qasidah tadi pun kalah. Lagu dia yang paling top dengan Rafi'ah Buang, paling top lah tu. Burung nuri terbang malam, turun mari sayang dalam taman. Itu lagu dia lah. Jenis yang veteran macam saya ni, dia tahu lah. Jenis muda-muda macam YB kita ni, dia tak apa tahu lah bab lama ni. Yang ketiga, dia tunjuk gambar Maryam. Maryam ni kakak pada Sa'diah, isteri kepada Rahim Hamid, mak kepada Rahimah Rahim. Ustaz semua hafal ustaz. Tuan-tuan tak baca dia bubuh nama saya, Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz. Tu dia ingat semua. Maryam ni tuan-tuan dulu heroin, pelakon paling canggih sekali. Nombor hero dia nombor 1. Maryam Medado tak main, dia main dah. Sarimah tak ada, dia ada dah. Hero. Abu Hasan Pencuri dia jadi anak raja. Sekarang umur dia 78 tahun. Gigi ni dah tak ada dah, ke depan dah. Mata tak apa nampak, telinga tak apa dengar. Kalau bercakap orang tak faham, kalau orang bercakap dia tak faham. Dia sekarang sampai pada satu tahap orang tak boleh pergi dekat dengan dia. Pergi dekat dengan dia kena jangkitan virus. Dia mudah Allah. Ini Maryam. Yang mana satu ni Ustaz Maryam lah tuan-tuan, balik rumah pergi cari tu dekat Maidin ke apakah, cerita antara dua darjat. Dia jadi tukang masak engku. Tukang masak engku tu, tukang masak emak nispu, ku tu lah. Kan wak duk ngorak dia tu, bila kamu nak kahwin sama aku ni Yam, siapa nak kahwin dengan wak? Wak kan dah tua. Itulah, tu dialog dia tu. Kahwin dengan orang tua lah bagus, orang muda enggak sabar. Orang tua macam wak bagus, sabar. Kamu enggak masak, wak sabar. Kamu enggak mak minum-minum pun, wak sabar. Kamu tak basuh kain pun, wak sabar. Kamu lari, wak kejar. Tu cerita antara dua darjat. Gambar yang keempat, dia tunjuk gambar Ahmad Sy. Siapa Ahmad Sy? Ahmad Sy ni tuan-tuan sekarang umur 78. Kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kakinya dah bengkak-bengkak, badan dia bengkak-bengkak, dah uzur sangat. Sedangkan dia lah orang yang paling ceria dulu-dulu. Kalau cerita tentang labu-labi, dia tukang kedai, tukang jual kain labu-labi Haji Bakhil. Haji Bakhil pakai kepiah buang serban, mai pakai kot pergi kerja. Tuan Haji nampak segak macam rok handsome. Tuan ingat cerita tu? Kamu berdua kata pada aku ya, kata Haji Bakhil. Tidak Tuan Haji, kami puji Tuan Haji. Tuan Haji ini segak macam rok Haksen. Apa kau kata aku segak macam rok handsome? Tidak. Yang tu lah yang pergi cerita dekat Haji Bakhil. Cik Haji Bakhil ada perempuan membeli 2 kain putih. Orangnya sebiji macam isteri Tuan Haji arwah. Kan dia masuk, dia bodek Tuan Haji Bakhil tu. Tuan Haji, budak-budak minta telur 2 biji, sepuluh masak Tuan Haji.
Jangan katakan telur, kepala gajah pun makan.